Oh, come collect. If people steal, how? Kalau orang curi, how? Oh, because got people here. Yeah. Kat tengah ambil kelapa sawit. Apa sawit? Dia ada road. Dia ada road also can go in. Sebatu Sebatu. Nama tempat ni Sebatu. Oh, if now you can came from behind ah. Yeah. Oh. Can use go back, go straight. Oh. This one Google ada Google tunjuk this kind of road. Oh, betul lah tempat sama. Park at the same place first in front there. No lah. Oh, kita bersama Abang Helmi dekat belakang tu. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera pada sahabat-sahabat alam raya semua. Saya dah lama lah tak mancing sebab hampir setiap hari buat Grab. Tapi sekarang ni Grab Grab dia ada advance booking. Jadi selalu saya bawa job jauh lah daripada Melaka pergi KL. Tapi kita tengok pemandangan kat ni okey lah. Ni Abang Helmi ni. Oh, yang tu. Ada kerusi biru ah. Oh, dekat belakang tu Belakang dia dekat tengah-tengah. Oh, ya ke? Okey. Sahabat-sahabat kita tengok keadaan air dia memang cantik. Cuaca pun okey. Lepas tu apa yang saya baca dekat Facebook minggu lepas dia ada kes apa tu, kelong dia roboh ataupun runtuh dekat Sungai Lurus Senggarang. Jadi yelah, kita sahabat-sahabat kena hati-hati jugalah sentiasa pakai jaket keselamatan walaupun pergi mancing dekat kelong Tapi kita tengok dekat pengkalan ni air dia masih cantik. Oh, kucing betina ni ikut saya je. Jadi pengkalan dia apa ni, nama dia Sebatu Sebatu. Kita akan naik Kilomi lah untuk hari ni. Pagi bang. Oh, abang yang akan bawa kita terima kasih. Bang, terima kasih bang Okey, baik. Apa? Stand tak ada lah. Tak, kena bawa stand sekali lah. Dia tak ada tempat pacak ke? Tak tahu lah, pertama kali naik. Tapi boleh kot, bawa je lah. Saya malah bawa sebab berat stand tu. Pancang tu berat. Roti. Kek. Nasi saya dah bawa. Kurang kau jalan dengan kedai boleh ingat. Dengan Maggi saja. Roti tu nak. Okay. Helmi Swan boiler. Apa buat boiler tu kena pakai ni? Safety. Oh, safety. Okey. Bawa dia. Bersih
Ui, Ha. tak rasa Tak rasa. Keras. Ni besi ya. Keras gila. Ini kereta tiba-tiba tadi aircon tak ada pula. Kau buat nipu semua ya? Yang anggota relay tu bawa dia lah kan? Oh, okey. Apa? Dia ada sangkut atas batu. Oh. Oh. Okey. Okey, baik. Okey. Boleh. Panah tu. Sekejap. Dia depan boleh tak? Okey. Ni boleh tak? Yeah. Right. Mana? Tak ada tinggal kan? Tak ada. Jom. Semua dah clear. Okey. Alright. Bangau. Sebelum saya datang tu dah check lah. Dia air pasang-pasang mungkin dalam pukul 9 lebih lah. 9 lebih saat ni rasanya dia tengah surut kot. Tengok keadaan air dia masih cantik lagi ni. Tu ada seekor bangau. Tu sahabat-sahabat boleh nampak kilung konkrit yang kecil tu dekat jauh. Ha. Correct. That time we all went lah. Introduction to Malacca, a hailing drivers. We are local but drive from Malachi, and we have more than 100 of members in the WhatsApp group. Live long and fever forever, Malachi group. Hidden drivers, good luck to all Malacca Grab drivers, and I wish you guys with lots of outstation and long distance job, especially to Kuala Lumpur, even Johor Bahru in Malaysia. Sometimes you just Oh tu kilung yang roboh itu kilung konkrit. Saya rasa kita beli yang ujung sana kot. Oh, that one lah. Oh, this one. Okay, okay.
Tunduk sikit. Dia kena pergi bawah ke macam ni? Jaga tepi bang. Your hand. Tangan jaga tangan. Tangan. Oh, okey. Baik. Kita kena naik dulu bang. Ha? Oh, wait. Oh. Nak. Ni atas dulu. Ya. Kelong ni okey, cuma kena hati-hati jangan terpijak dekat bawah ni. Kelong mi ni dia. Ni dekat sekeliling dia Tapi saya rasa tempat tidur dia macam selesa sikit lah luas, bersih. Lepas tu yang ni tandas ada okay, tandas ada. Oh, nampak oh. Bengkok tadi, joran bengkok. Tali longgar Oh, sahabat-sahabat ada. Terlepas. Tadi dia tarik kuat tu. Dia tarik kuat. Oh, ada juga sangkut. Oh, glamour. Okey, sahabat-sahabat dapat seekor glamour ni. Tapi boleh tahan lah glamour ni. Ni saiz dia. Ikan buntal. Glamour. Dalaman dekat depan ni, bawah ni dia lebih kurang 3 meter. Oh, Abang Helmi tak tahu kenapa berat. Yang ni tapak Sulaiman. Tu lepas. Oh, tapak Sulaiman. Okey. Dah mesti raya lepas. Kan kecil. Hai, tak ada, terlepas. Mana? Hijau. Oh, dah makan. Oh, habis, dah terlepas. Boleh pegang lagi. Ada gerak sikit tadi, tapi dah tak ada lah. Ni satu Tadi ada gerak sikit. Dah habis lah. Oh, umpan dah habis. Okey, sahabat-sahabat kita dah sampai dekat Kelong ni. Sini saya pakai apa ni? Udah pasal Putu Dadu Jual halus UL. Cuba baling dekat tengok ada spesies apa yang sudi Tapi biasa kalau kelong konkrit dekat belakang tu biasa buntal lah banyak. Kita baling dekat. Dah lama dah tak mancing kelong.
Okay, getuan pertama dah ada dah. Nampak tak? Harap-harap bukan buntal ni. Ada tepung dalam ni. Oh, dapat. Jangan-jangan buntal. Betul lah buntal lah. Dia putus semua. Ni sahabat-sahabat, ni satu dah putus, yang kedua pun dah putus lah. Oh, ni ada. Kena. Oh, boleh tahan juga. Tadi dia tarik joran hampir apa ni? Dia terjatuh. Letak pun tak betul. Nasib baik jack dia longgar sikit. Dia melawan. Ni saya pakai banyak mata ni. Okey, duri. Dapat pun. Alright. Boleh lah tarikkan. Ni dia duri. Tu dia sahabat-sahabat. Dia makan joran panjang ni. Ada lagi tu. Ada barang berat. Yang ni betul-betul berat. Duri Duri padu berat ni. Mata kecil sahabat-sahabat, pakai udang pasar penuh randu.
pun. Oh, duri. Oh, dengan tapak Sulaiman sekali. Weh. Okey, sahabat-sahabat ni dia. Ikan duri dengan tapak Sulaiman ni. Ni kawan dia. Kawan dia. Mata kecil. Udang kopek ah. Udang kopek ah. Ada. Dekat plastik tu. Udang pasar Pulau Dadu kan. Kecil je. Alright, kita dapat seekor ikan duri dengan tapak Sulaiman. Tadi apa tarik kuat sikit tu. Ada small hook mata kecil dah sangkut lah. Drag terkeluar. Okay, sahabat-sahabat, kita buka dulu gelendong tali. Buka gelendong tali, angkat joran, tutup balik, lepas tu ketatkan drag secara perlahan. Lepas tu kita jangan tarik dulu, rasa dulu kalau ikan tu masih ada. Tiba-tiba bersemangat pula sebab tadi dia tarik kuat kan. Orang sini ada sebab tali dia longgar. Ikan duri kot. Okay. Ada. Ada. Maybe ikan duri lah kan. Oh, biasa-biasa je ikan duri. Sulaiman pokok. Boleh lah sahabat-sahabat seronok tarik ni. Ada tengah makan ni. Tadi dia tarik kuat. Adalah 2-3 kali tapi tak sangkut. Tapi saya rasa yang ni dah sangkut kot sebab tali dah longgar kan. Saya apa ni hulur bawah je. Udang pasar. Bukan. Saya ambil kupang dekat celah tiang semua tu, yang tali tu kan. Saya ambil kupang, saya pecahkan semua ni. Semua kupang ni, lepas tu saya bawa umpan. Tu tak tahu ikan apa ni. Lentur habis. Sangkut lah. Okey sahabat-sahabat nampaknya tak berjaya lah, putus. Ni umpan kupang yang saya pakai tu. Tadi dia dah berenang dekat bawah kan, dia sangkut, lepas tu tarik-tarik putus. Itulah dia. Sampai 2 sekali
Dua sekali. Hold this. Sambil hold pelan. Tiba-tiba longgar pula. Dapat pun. Okey, sahabat-sahabat ya, saya ni mungkin dalam pukul 1 pagi. Ayah saya dengan Abang Helmi dah tidur. Tapi saya tak mengantuk lah sebab saya petang tadi dah tidur dah sebenarnya. Bila dah sampai atas Kelong tu, pukul berapa rasanya pagi kot. Pukul 11 lebih dah sampai atas Kelong, saya tidur. Lepas tu saya bangun dalam pukul 4 petang saya sambung mancing lah. Saya ni air surut, tapi ikan dia ada ni dia ikan dui. Aduh. Okey, ni dia sahabat-sahabat. Dapat ikan dui mungkin dalam 500 gram. 500 gram macam tu lah sebab saya dah tidur tadi. Saya ni kita mula mancing lah kan. Tengah malam biasa ikan rancak sikit. Kelong mi Kelong mi. Ikan dui kelong mi. Oh, ikan lama. Okey, sahabat-sahabat dapat ikan lama macam lama taring. Saya pakai umpan kupang. Ni dia. Tali longgar. Tu benda ikan buntal. Ikan buntal. Okey, sahabat-sahabat ini kita pasang umpan dulu Sementara jual kecil tu dia ada makan sikit. Kupang ni dia agak lembut Dia lembut dengan lembik. Sebab tu kita kena pakai tali benang Tali benang ikan umpan ni. Kita ambil, kita lilitkan dia supaya dia jadi keras sikit dan tak mudah tertanggal masa kita buat balingan tu.
Tak sabar betul ikan ni. Padahal tak besar pun. Biasa-biasa je. Ke ikan buntal ni. Oh, lama. Lama sangkut badan ni. Sangkut dekat badan je. Then tarik sampai drag keluar. What time ah? What time ah? What time? I know what time balik. What time balik? Masih ada ikan lah. Still got fish eating. Oh, this one besar eh? Oh, ini gelama besar eh? Gelama taring yang besar gelama taring. Oh, boleh tahan dia tarik. Sahabat-sahabat tadi dia tarik sampai apa ni, drag terkeluar. Ingatkan duri ke apa. Lama taring. Boleh tahan. Besar. Okey. Gelama taring. Gelama taring Oh. Wah.
Dua benda ni. Mata banyak, tak payah tunggu lama lah. Banyak duri lah. Duri lama. Duri. Kau punya ke? Lambat lah. Oh. Wah, tebal pipi lah bawah je. This is tebal pipi. Oh ya ke? Bawah pun boleh dapat tebal pipi. Oh, ikan sekut lah, tak tahu lah. Ni apa ni? Macam sekut lah, I don't know. Because dia apa? Ni ada kata keluar sikit. Oh. So, saya tebal pipi. Oh. Introduction to Malacca, inhaling drivers. We are local but drivers from Malachi. And we have more than 100 of members in the WhatsApp group. Live long and fever forever, Malachi group. Hidden drivers, good luck to all Malacca Grab drivers. And I wish you guys with lots of outstation and long distance job. Especially to Kuala Lumpur, even Johor Bahru in Malaysia. Sometimes you just have to use the My Destination feature in Grab in order to get outstation job. However, patient is one of the important key to success, as it usually requires like 2